Dah sampai. Tu nampak tu Menara Condong. Tu Menara Condong. Nampak tak Menara Condong tu? Basah. Lama je. Ada parking. Alhamdulillah. Kat rambut. Kat rambut? Tengok belum? Kita kat mana ni? Perak. Perak kat mana? Teluk Intan. Sofia mana kata rambut? Memang condong betul. Ada orang dekat atas tu, naik atas. Roda nak naik atas, Roda. Ada yang cakap nak naik. Saya ingat betul. Syah. Boleh ada medan selera. Oh, Teluk Intan. Ada lagi dua abang ni kat sama. Ada. Apa? Tak ada kira Boleh. Dewasa dua. Ni berapa ni berapa? Ini Dah 13. 11. Tengok harga ni. Kau budak kecil tak ada kira. RM1. Apa ni budak kecil? Okey, Okey. Yang mana ni sebenarnya? Yang mana cerai? Tengok bawah tu. SUKM. Tengok bawah tu. Masya Allah, takutnya. Ada duit lah. Dia ada shilling. Lubang je. Dah lama ke? Shilling tu ada harga lagi ke? Nanti dia kutip. Nampak tak ada tangga? Kenapa dia masukkan dalam tu? Ha? Saja. Ada setengah orang kata macam adalah dia punya. Oh, yang tu kan? Ha. Tengok Sofia, tengok ni. Tengok ni zaman dulu. Tok Cik punya basikal macam ni lah. Tok Cik punya basikal zaman dulu macam ni lah. Dia ada penutup dia. Tempat duduk dia tak besar. Tok shilling. Shilling zaman dulu. Shilling ada dulu, ada shilling 1 sen. Abang ambil ni 19, 20, kenapa tak dipanggil? Diorang hidup buat setengah lahir, setengah awal ni apa? Zaman dulu tak sengit. Dalam lama-lama sengit. Apa ni? Jangan! Tanah. Ni zaman dulu tapi ni belum zaman dulu lagi. Tu yang zaman betul-betul dulu tu yang tu. Ni? Yang tu. Tak. Yang tu dah. Okey, akak tahu macam mana aku ni. Abang ni Duit zaman dulu. Duit yang diguna kat sini. Tu. Ada tak? Nampak tak? Duit pokok pisang. Nampak tak? Duit Jepun. Duit Jepun dekat tanah Melayu. Zaman dulu tak ada Malaysia lagi.
Dah. Gojek. Narrow side, sempit. Tinggi tingkat 1 dah. Gayat. Ada anak Umi yang gayat ke? Kalau muak saya naik. Sian. Jalan pasar kelihatan banjir pasar. Ada nak naik atas? Atas tu. Pegang Tak, jangan sorang-sorang. Bawah tadi tu. Apa itu tempat letak air? Tak tahu. Ada tanya orang. Kau tempat tak air. Oh, ada tanah air. Tayar. Tak apa, naik. Pelan-pelan. Takut. Sengit. Lari dah. Ada yang takut. Lari. Pegang deh. Pegang. Sofia pegang tangga tu. Sofia pegang tangga. Betul. Oh ni. Elok. Tingginya. Ini pemberat untuk loceng. Sekejap. Ini pemberat. Ni apa? Pemberat. Untuk apa? Loceng. Kucing. Loceng. Kan ada bunyi loceng. Kan dia cakap. Nampak bunyi loceng. Sana. Nak naik. Elok-elok jangan pergi. Sofia. Oh, budak ni dah. Saya tak tahu yang mana kucing. Beranilah anak Umi ni. Ha? Beranilah anak Umi. Sofia. Sini, ambil gambar. Sini, ambil video. Dia sini. Sana. Sana kaget lah. Iya. Pegang. Takut. Pegang. Okey. Hari tu dia Okey, belakang pandang sangat Umi. Umi. Pandang Umi. Cepat. Sana, Sofia. Sofia. Okey, cepat. 1, 2, 3. Kami duduk tingkat yang tinggi. Mak apa? Tingkat yang tinggi. Tingkat berapa? Tingkat 2. Tingkat 3 lah. Tingkat 2. Tingkat 3 lah. Dekat bawah tadi. tingkat 1. 1 kat bawah sekali. Itu ground floor. Itu Itu ground floor. Dah, nak naik lagi ke? Jom, tidak pusing-pusing. Ya, itu masalahnya. Ada challenge ni. Cakap apa lah, tu pun takut. Boleh naik lagi ke? Ada, tadi tangga. Tapi kita boleh. main pusing-pusing. Tak ada, sinilah. Atas tu loceng. Jatuh sana. Sana sini. Sama.
lah tu. Dah, cepat. Masuk ke sana. Nak turun. Umi takut je. Cepat. Umi kat Ya sana ni. Allah. Jalan cepat. Boleh naik lagi lah. Mana? Ya Allah. Tak boleh. Dia tutup. Ditutup. Orang yang bersih-bersihkan je boleh naik. Nampak tu dia kunci. Tak ada tinggi lagi. Bahaya tinggi. Jom. Okay. Dah suka naik? Tak. Kenapa tak suka? Jangan doang. Alah, vandalisme lah. Hentak-hentak kaki. Berani ke nak hentak-hentak kaki? Tak nak. Sofia nak hentak-hentak kaki. Okey, cepat pegang elok-elok. Turun elok. Akak dulu lah. Curam tu. Kakak dulu. Okey. Sofia pula. Pegang tau. Curam ni. Naik tadi senang. Kalau tak biasa turun. Tadi dia cakap abang dia. Sekarang dia tengah gayat. Dia terus satu tau. Alah, lambatlah anak Umi ni tu dah. Sofia dah turun sampai bawah dah sana. Tengok abang. Seorang lagi anak abang gayat. Ada budak takut. Turun lah cepat. Cepat sana. Dia punya step dia ni kecil. Jadi kena hati-hati. Come. Anakku cepat. Cepat anakku, ada orang nak naik. Cepat. Yelah, best nak naik. Turun takut. Naik best kan? Turun berdebar-debar. Cuba tanya orang tu pasal launching tadi. Saya nak naik lagi saya takut. Gerah-gerah, ada haiwan lah. Ada haiwan. Jom. Tak mau. Kan? Cepatlah turun. Aiskrim. Mana? Oh Allah, aiskrim suka. Aiskrim. Nak pusing sana. Jom. Pergi makan. Ya. Kita cari makanan. Tanya abah, kita nak pergi makan kat mana? Lupa nak ambil video. Ini macam biasa. Mi kosong. Mi kosong dengan telur ya. Sedap. Mana bendera Perak? Mana? Korang kat mana? Kita kat mana? Kita ambil gambar orang. Kita dekat sungai Teluk Intan. Kita tunjuk mana kita pergi
Satu, dua, tiga. Tada. Cantik tak? Macam tu. Alah, relax je. Cakap lah Syah. Jadi macam Dekat cerita Pipin lah. Pipin pun cakap. Yang Kak Ros masuk radio tu kan. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya cantiknya. Tak ada cendawan. Makan. cantik kan? Cantik. Tempat ni selalu cantik. Nak tanya lah. Nah, Kita ni jalan-jalan ke jogging? benci ke apa? Mana tak? Kepala dia boleh terbalik. Hai, kita kat Perak sekarang. Kita masih di Perak. Hah? Kita Bukan masih di dekat Perak. Ipoh. Itu tu Perak lah. Oh, cuba macam ni. Cuba. Kita dekat apa? Teluk Intan. Dekat Ipoh. Ha. Tak pernah jauh kan tak tahu. Sen. Apa yang ada kat sini? Sekarang kita nak main taman. Tapi ada taman-taman. Yang tu. Oh, tu. Ya. Push up. Tu Sofia mana dah jambatan. Oh, tingginya dia naik jambatan. Dia dah naik jambatan yang tinggi. Kita beristirahat di sini sekejap. Betul lah, Aisyah ni nak jogging ke nak jogging. Nampak ke? Tu. Tu lah. Tu. Burung. Oi. Ha. Cantik kan? Tu Comel. tupai betina. Jom. Saya tak tahu. Sebab Tupai betina tak boleh tupai terbang. Ah, tupai betina tak boleh terbang? Tak boleh. Macam mana awak tahu? Sebab salah tahu lah. Awak profesor? Ya. Profesor Hasanah? Betul. Mana Mami tahu? Mami tak tahu. Mami tanya dia. Yelah, tengoklah dia tu jantan. Tadi dia tak ada. Ada apa? Tak ada sayap. Ada apa? Ada apa? Memerang. Dia tu lah. Oh, memerang. Oh, dia tengah baring. Ui, dia gatal ke tu? Dia gatal. Ui, comelnya. Kenapa kita tak boleh main dekat situ? Umi, kenapa kita tak boleh main kat situ? Pergilah mandi. Mana? Tak nak. Kenapa? Tak ada ikan. Ada ikan. Umi, dalam tu ada ikan ke? Adalah. Sebab tu ada memerang. Komennya memerang. Tak tahulah. Tak banyak. Ya ke? Orang dah nak putus lah. Tak tahu. Putus. Putus apa? Umi. Sekejap.